keadaan menjadi panas bila mana Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim telah membuat keputusan yang cukup perit. Saya boleh bayangkan betapa sukarnya sebuah kerajaan yang banyak melakukan kebaikan untuk rakyat, mengukuhkan kedudukan ekonomi negara. Namun di kala kita berhadapan dengan perang Iran, Amerika dan Israel ini, kos untuk subsidi bahan api menjadi terlalu tinggi. Kalau dulu 700 juta satu minggu, sekarang kita kena subsidi lebih 3.2 bilion seminggu, tuan-tuan. Dan akhirnya kerajaan terpaksa membuat satu keputusan yang sangat perit, tidak lain tidak bukan iaitu untuk mengurangkan kota subsidi Madani 95 untuk RON 95 yang harga sebenarnya lebih kurang dalam RM3.87, tuan-tuan. Kita jual dengan hanya harga RM1.99. Kalau dulu kita boleh subsidi sampai 300 liter, tetapi hari ini kita terpaksa subsidi, tuan-tuan, hanya lebih kurang 200 liter. Saya tahu benda ni memang perit. Saya secara peribadi memang pakai lebih daripada 200 liter. Jaranglah kota saya tak habis. Biasanya 300 liter pun habis. Namun bolehlah saya kongsikan beberapa tips yang mungkin boleh diguna pakai oleh sahabat-sahabat. Saya, tuan-tuan, isteri saya nasib baik, isteri saya dia menggunakan kenderaan EV. Jadi saya banyak menggunakan kota beliau juga. Jadi setiap kali kalau saya keluar dengan isteri saya akan pastikan saya akan isi minyak menggunakan IC beliau. Ini salah satu kaedah yang mungkin takkan saya nak ajar tuan-tuan untuk buat IC kedua isteri tuan-tuan, betul tak? Siapa yang ada isteri lebih daripada seorang tu untunglah, setiap seorang dapat 200 liter. Jadi saya rasa mungkin ada anak-anak kita contohnya yang tak guna banyak ataupun tempat kerja dia dekat dengan rumah, bolehlah guna kota daripada ahli keluarga kita. Bukan semua orang dapat ni, tuan-tuan. Yang penting kena ada lesen memandu. Kalau tak ada lesen memandu memang tidak layak. Kota ni sebenarnya ialah, kalau nak ikutkan kita ni dari segi kemampuan kita mampu, tetapi kerajaan masih lagi mengekalkan sistem subsidi pukal. Dalam konteks Budi Madani 95 ni, semua orang dapat. Tapi bukan semua orang yang dapat tu termasuk yang tak ada lesen memandu. Maksud dia, semua orang yang ada lesen memandu, dia dapat. Jadi kalau ada isteri ke, anak ke yang lesen memandu dah mati, renewkan balik. IC dia boleh digunakan untuk tuan-tuan tambah kota. Kena faham juga kenapa kadang-kadang kita tengok ada setengah-setengah pihak, terutamanya pihak daripada sebelah kerajaan, mengatakan bahawa 300 liter tu lebih daripada cukup. Kena faham kenapa dia orang mengeluarkan kenyataan begini, tuan-tuan. Sebabnya memang betul. Sebab ada di antara kita menggunakan kenderaan EV. Bila menggunakan kenderaan EV, maka kota dia tentulah tak pakai untuk subsidi RON 95. Ada di antara mereka ni suri rumah. Mungkin seminggu sekali isi minyak. Ataupun kadang-kadang 2 minggu sekali isi minyak. So mereka mungkin tak pakai. Jadi itu sebabnya dalam keadaan yang negara hari ini begitu pedih, terpaksa menanggung pertambahan jumlah subsidi, maka tuan-tuan, kita fully utilize setiap ahli keluarga kita punya kota yang ada di IC tuan-tuan ni, gunakan sehabis baik. Itu je lah buat masa ni yang saya nampak yang
immediately tuan-tuan boleh buat kata orang tu boleh guna pakai dari sudut untuk meringankan beban kita masing-masing. Tapi siapa yang ada kemampuan lebih tu kan, tak payahlah pakai budi madani ni. Tapi tuan-tuan, sifat manusia macam itulah. Selagi mereka boleh jimat, mereka akan berjimat. Saya pun sama macam tu. Selagi boleh berjimat, saya akan berjimat. Dan itu antara benda-benda yang tuan-tuan boleh lakukan. Okey. Jadi apakah nasihat yang boleh diberi kepada rakyat ni pasal subsidi ni lah? Saya tadi dah ulas pasal benda ni kan. Saya rasa itulah benda terbaik lah kan. Fully utilize IC isteri, fully utilize IC anak-anak yang mungkin dia pakai motosikal saja kan. So siapa yang beban bergerak banyak, isi minyak banyak tu, dalam satu keluarga ni berpakatlah kan. Kena ambil giliran penuhkan tangki minyak bapak. Kalau bapak ni yang paling banyak pakai travel kan. Itulah cara yang terbaik buat masa ni. Ini pun kita patut bersyukur kerana kerajaan masih lagi boleh subsidi 200 liter setiap bulan untuk setiap makan. Okey? Tapi tu Hamzah Zainuddin cakap tak salah kalau kerajaan tangguhkan kenaikan harga diesel dulu. Kalau orang tak ada otak, memang tak salah kan? Kalau orang tak ada otak, memang tak salah. Betul lah. Saya nak beritahu, kita negara pengeluar minyak, betul. Tetapi kita negara net importer. Maksudnya apa? Maksudnya kita import minyak lagi banyak daripada kita ekspor minyak. So memanglah bila kita ekspor minyak, minyak kita pula kualiti baik, kita dapat keuntungan lebih. Tetapi keuntungan itu tak cukup nak bagi 300 liter subsidi budi madani pun tak cukup. Kerajaan terpaksa kurangkan. Cuba kita fikir menggunakan otak kita yang waras. Saya boleh cakap lah, saya begitu yakin pilihan raya tahun ni, kalau pilihan raya kita jangka tahun ni, maknanya apa? Maknanya kerajaan ni, kalau dia boleh jadi Santa Claus, dia akan jadi Santa Claus. Apa rakyat nak, dia akan bagi. Tarik 100 liter ni, kesan dia besar. 36 juta orang ni, katalah 20 juta pakai kenderaan. 20 juta akan menyumpah. Kerajaan bodoh mana yang nak tarik subsidi dikala rakyat betul-betul memerlukan? Tetapi kalau dah kelebihan yang kita perolehi daripada dividen Petronas yang bertambah akibat jualan tu, masih tak cukup nak bagi subsidi. Nak kekalkan subsidi 300 liter ni tak cukup. Apa pilihan yang kerajaan ada? Hamzah bekas menteri, pernah jadi menteri dalam negeri, pernah jadi menteri KPDN, pernah menjadi menteri minyak masak, jangan lupa. Betul lah? Takkan dia tak faham? Do you think Dato' Seri Anwar is stupid? Kalau boleh hari ni, kalau kita ada duit lebih, bukan dia tarik lagi 100 liter, dia akan tambah lagi 100 liter. Sebab pilihan raya dah dekat. Dalam keadaan hari ni, dalam pilihan raya dah dekat ni, dia terpaksa tarik. Maknanya memang tak cukup lah. Memang tak cukup. Dia dah diversify, dia dah jimat. Dia dah buat belanja berhemah. Dia dah kekang segala bentuk tata kelola yang tak ikut tata kelola. Rasuah, ditangkap dan sebagainya. Masih tak cukup. Dan elak keterisan daripada terus berlaku, masih tak cukup. Takkanlah dia boleh tangguh, dia tak nak tangguh.
Takkan kau rasa Datuk Seri Anwar tak nak menang pilihan raya? So, fikir-fikirkanlah, kan? Kalau marah dan benci sekalipun, kan? Janganlah sampai kita hilang peri kemanusiaan. Kan? Tak kiralah kerajaan mana pun yang memerintah. Saya yakin. Kalau mereka ada kemampuan untuk menguruskan duit rakyat ni, dia akan gunakan duit rakyat ini sehabis baik untuk buat rakyat happy menjelang pilihan raya. Kalau pilihan raya dah begitu dekat ni pun, dia terpaksa mengambil keputusan-keputusan perit, keputusan sukar. Maknanya memang negara berhadapan dengan keadaan yang tak cukup. Tak cukup. Dia dah buat macam-macam. Kita patut bersyukur. Cuba bayangkan kalau hari ini nilai ringgit Malaysia seperti dulu. Zaman Hamzah, zaman Muhyiddin. Tak jahanam. Lingkup. Hari ni kawan-kawan Datuk Seri Anwar dah turunkan nilai ringgit ni. Kurang RM1. Dulu 4.8, sekarang dah 3.8, 3.9. Dah RM1 dah turun. Bila harga dah murah, kita beli RON 95, kita beli petrol dan diesel pun lebih murah. Kena faham tu. Cuba kalau ringgit kita mahal. Pertumbuhan ekonomi Malaysia sekarang ni bagus. Sekarang ni Malaysia nombor 13 negara paling aman di dunia. Macam-macam Datuk Seri Anwar buat untuk keselesaan, untuk masa depan rakyat negara ni. Tapi nak buat macam mana? Buatlah baik, time kita bagi 300 Budi Madani ni pun orang maki dia berbakul-bakul setiap hari. Kan? Kalau boleh mestilah dia nak tambah, tapi tak boleh. Kan? Hamzah kena lebih faham daripada tu. Bukan maknanya kita meletakkan prioriti, contohnya lah, kan? Kita tak bagi subsidi pada rakyat, kita kurangkan subsidi rakyat, kita tambah projek mega dan sebagainya. Lain lah cerita. Datuk Seri Anwar belanja ni sangat dia jaga. Apa boleh dijimat. Kan? Propaganda pun kurang dibelanjakan duit. Padahal itu menentukan masa depan, sama ada dia survive tak survive. Tapi dia tetap jaga duit negara tu dengan baik. So apa lagi kita nak? Kan? Bila kita cakap benda betul, orang kata kita amdap. Tak apalah. Aku tak peduli apa korang cakap sebenarnya. Sebab kita yakin Allah Ta'ala tu ada. Kan? Biarlah orang kata kita amdap ke, orang kata kita apa pun, yang penting jangan sampai Allah Ta'ala murka dengan kita. Berkata benar walaupun ianya pahit. Okey?